Ramai business owner tak sedar yang simpanan emas boleh selamatkan bisnes mereka. Tak kira bisnes tu kecil atau besar, anda perlukan modal untuk mula, pusingan dan kembangkan bisnes. Tapi kalau simpan dalam bentuk tunai, modal tu senang bocor. Bayar gaji, sewa, pembekal, sedar-sedar habis. Kalau simpan dalam bentuk emas, modal tu beku dan lebih selamat. Bila perlu, pajak emas tu dapat tunai segera. Lepas bisnes selesai, tebuslah balik. Kadang-kadang untung bisnes cuma nampak atas kertas, akaun bank kosong. Tapi bila keuntungan tu dibekukan dalam bentuk emas, ia kekal dan boleh digunakan untuk kembangkan bisnes. Syarikat besar biasanya akan simpan aset, contohnya hartanah. Tapi bila terdesak, hartanah pun susah nak jual. Emas lagi mudah. Public gold tak ada hak jual atau beli semula. Boleh simpan ikut saiz 100 gram, 250 gram, 1 kilogram, 12.5 kilogram, malah 30.1 kilogram pun ada. Kalau anda pemilik bisnes dan nak simpan emas atas nama syarikat, saya bimbing dan bantu syarikat anda guide step by step sehingga boleh alihkan keuntungan ataupun modal ke dalam bentuk emas.